orang dok daftar nama lagi, orang tak ada nak long tabian lagi, mesti kena tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela San Masa Ya Sikat. Hari ni saya nak khabar dari segi orang hok tak ada nak long tabian, orang hok tak ada nak daftar nama ke sana tu. Ngikut kerajaan masa sekarang dia isytihar mula, iaitu dia nak buka fase 2. Fase 2 ni untuk orang hok tak ada nak daftar nama, untuk orang hok tak ada nak long tabian. Lepas tu untuk orang tak ada smartphone, tak ada telefon tangan tu. Di segi kerajaan duk bunyi lagu tu. Bila wek dah kok, iaitu tahun ดือนหน้า. Iaitu tahun depan. Bulan Makarah. Lebih kurang gitulah di segi kerajaan isytihar. Fase 2 kena mari sebab fase 1 masa sekarang penuh bisnya. Banyak jepak di segi raya. Dan atau projek ni kalau kempas ni jadi jaya lah di segi kerajaan ke saat ni tu. Untuk apa? Nak bergerak ekonomi, untuk nak ketun sedikit. Sebab itulah di segi kerajaan tu dia isytihar kata fase 2 duduk dalam tahun depan, iaitu awal tahun. Duduk dalam bulan Makarah gitulah di segi kerajaan isytihar. Lepas tu di segi daftar nama, long tabian, bat bercarat, bat koncon. Hak baru duduk dalam bulan Makarah juga. Di segi kerajaan ada isytihar masa sekarang. Nanti tengok kita nanti tiktam lah di segi berita kerajaan. Kalau ada maklumat baru-baru, insya-Allah saya nak sapa untuk kita tahu dia dengan semasa. Lepas tu orang hok tahu dah pakat sapalah nak ya atau kita tak ada kena rusing, tak ada kena bimbang apa. Di segi setengah daripada setengah tu tak ada masuk dalam app pautan lagi. Tetapi mana nak daftar nama, nak long tabian tak boleh penuh. Hak ni boleh senyum, boleh suka bagi orang hok tak ada nak daftar nama, hok tak ada nak long tabian tu. Di segi orang hok tak ada nak daftar nama, tak ada nak long tabian. Segeralah masa sekarang masuk jinjang, masuk dalam app pautang, rabuk pautang, wisiak dulu. Apabila kerajaan buka tahun depan, buka bulan Makarah ni, kita boleh daftar nama, kita boleh long tabian sama dengan demo. Sebab itulah masa sekarang kita mesti kena tahu di segi ni. Kalau masa kita tahu dah, kita sebar siapa wis sama atau before itu hak tak ada long tabian, hak tak ada nak daftar nama tu, we tahu. Apabila dia tahu tu, tak manaklah hati dia ke sana tu. Tu apabila kita tahu dah, jangan lupa share siapa kepada adik kakak kita. InsyaAllah.